Berikut adalah tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar writ pada 12 Jun 2026, Hari Penamaan Calon 27 Jun 2026, Hari Undi Awal 7 Julai 2026 dan Hari Mengundi pada 11 Julai 2026. Tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar writ 12 Jun 2026, Hari Penamaan Calon pada 18 Julai 2026, Hari Undi Awal pada 28 Julai 2026 dan Hari Mengundi pada 1 Ogos 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini mengandungi seramai 2,727,926 orang pemilih yang terdiri daripada 2,703,175 orang pengundi biasa, 12,041 orang tentera serta pasangan dan 12,710 orang polis serta pasukan polis Gerakan Am PGA. DPPR bagi PRU Dewan Negeri Sembilan ke-16 ini mengandungi seramai 889,490 orang pemilih yang terdiri daripada 867,151 orang pengundi biasa, 16,884 orang tentera serta pasangan dan 5,455 orang polis.